Selepas konfrontasi 1967, terdapat perbincangan sama ada untuk menyambung atau mengekalkan unit khas ini. Ini kerana terdapat implikasi kewangan dari unit GJK di mana ia bersamaan dengan keperluan 2 batalion infanteri. Oleh kerana isu tersebut, GJK telah dipindahkan ke Kem Segenting Port Dickson pada 1968. GJK telah mengadakan operasi di timur Malaysia dan semasa insiden 13 Mei 1969. Insiden 13 Mei ini telah membuktikan bahawa GJK merupakan aset yang berharga buat kerajaan dan patut dikekalkan dan dikembangkan kepada regimen. Apabila elemen dan unit baru diserap ke dalam GJK, mereka telah dipindahkan ke Kem Sungai Udang Melaka pada 1 Ogos 1970. Regimen Gerahas yang pertama telah dibentuk. Kem Sungai Udang telah diberi gelaran sebagai markas komando. Ia telah berjaya menarik minat ramai sukarelawan dari regimen lain. Dalam rancangan Malaysia ke-3 dan penambahan pasukan bersenjata, Pusat Latihan Peperangan Khas telah dibina pada 1 Januari 1977. Fungsi utama adalah untuk memastikan keperluan latihan untuk pasukan khas dipenuhi. Selepas itu, unit kedua GJK telah dibentuk. Kesemua 3 unit menjadikan Kem Sungai Udang Melaka sebagai tapak. Moto Regimen Gerahas adalah cepat dan cergas. Lambang regimen pula digelar sebagai harimau berjuang, wajah harimau mengaum dan pisau komando. Warna hijau melambangkan status regimen komando dan juga melambangkan warna suci agama Islam. Warna biru melambangkan hubungan erat antara regimen Gerahas dengan 40 Royal Marines Komando British. Harimau melambangkan keberanian dan ketakasan. Pisau komando merupakan petanda status anggota regimen. Hanya anggota komando saja yang layak menyandang pisau komando. Anggota regimen Gerahas menggunakan beret hijau, merupakan simbol am di antara komuniti pasukan komando di seluruh dunia. Lambang harimau berjuang diletakkan pada beret hijau. Lem jet biru digunakan anggota regimen Gerahas sebagai tanda penghargaan daripada 40th Royal Marines Komando British. Anggota dari 40th Royal Marines dan Gerahas menggunakan lem biru tradisional. Grup Gerahas bertanggungjawab menyediakan kemudahan dan kelengkapan menjalankan gerakan khas termasuk gerakan baik terjun dan gerakan airan. Gerakan ini boleh dilaksanakan secara bersendirian, bersama atau bekerjasama dengan pasukan tetap yang lain di dalam kawasan musuh. Mereka mengadakan skuadron mencari, melapur, mengharu dan menghancurkan musuh dengan penyusupan jarak jauh, dan di samping itu bekerjasama dengan pasukan gerila, melaksanakan operasi ofensif secara bebas yang memerlukan kepakaran melalui laut, darat dan udara di dalam kawasan yang dikuasai oleh musuh dan juga mendapatkan maklum